One thing yang saya suka tentang Travelodge Ipoh ialah lokasinya yang memang strategik. Terletak di city centre, senang nak ke mana-mana sekitar Ipoh. Nak jalan-jalan cari makan, explore tempat menarik atau ada urusan kerja pun semuanya mudah. Kalau datang sini, jangan lepaskan peluang cuba promo yang sedang berlangsung ni, iaitu Tiffin Set. New Tiffin Edition ayam bakar dan ikan asam pedas. Dalam set ni, anda akan dapat nasi, lauk pilihan, sayur, sambal dan pelengkap hidangan yang cukup lengkap untuk makan tengah hari. Dan ini pula Malaysian Platter. Set Tiffin ni available setiap hari 12 tengah hari sehingga 6 petang. Tapi untuk set ni you guys kena book dulu ya. Dan sempena Father's Day Special, ini dia kari kepala ikan set. Rasanya memang autentik dengan cita rasa yang mengingatkan kita pada masakan Baba Nyonya. Untuk set ni available sepanjang bulan Jun sahaja. Jadi sebaiknya buat pre-booking awal. Kepada yang nak stay di Travelodge Ipoh, jangan risau, dia orang banyak pilihan bilik sesuai untuk solo traveller, business trip ataupun family staycation. Yang paling best, dia orang ada kids play area. Bukan untuk tetamu hotel sahaja, malah yang datang untuk makan di sini pun boleh menikmati kemudahan tersebut. Selain tu, mereka turut menyediakan event space yang sesuai untuk meeting, seminar, gathering dan pelbagai majlis lain. Memang lengkap, makan ada, stay ada, event pun ada. So apa lagi guys, jom kita ke Travelodge Ipoh.